Nak beli hartanah tapi tiada modal? Jangan risau. Dalam video ini, saya akan kongsikan beberapa strategi bijak untuk memiliki hartanah tanpa keluarkan duit sendiri. Tahukah anda ada bank yang menawarkan pinjaman 100% untuk pembeli rumah pertama? Contohnya, skim Rumah Pertamaku, SRP, yang membolehkan anda beli rumah tanpa perlu deposit. Jika hartanah dijual di bawah harga pasaran, anda boleh gunakan markup loan. Pinjam lebih daripada harga belian dan gunakan lebihan itu untuk menampung kos lain seperti duty setem dan guaman. Jika tiada modal, cari rakan kongsi yang ada duit. Anda boleh jadi pemilik bersama di mana seorang sediakan modal dan seorang lagi uruskan hartanah. Keuntungan dikongsi. Nak beli rumah tanpa modal? Gunakan pinjaman 100%, markup loan, atau JV dengan rakan. Dengan strategi yang betul, anda boleh memiliki hartanah tanpa keluar duit sendiri. Ada soalan atau topik yang anda nak tahu? Komen di bawah. Jumpa lagi di video seterusnya.